Alibaba nak buka data center yang ketiga lah dekat Malaysia ni. Best sangat ke Malaysia ni sampai syarikat gegasi teknologi dunia seperti Alibaba, Google dan lain-lain tu, Microsoft pun mereka berebut lah nak tambah lagi pelaburan-pelaburan besar dekat Malaysia ni. Korang tak pelik ke kenapa diorang suka sangat Malaysia ni kan? Jadi jangan risau, jom dah explain kenapa. Jadi untuk pengetahuan korang, data center ini bakal dibina di Cyberjaya. Kalau kau tengok belakang daus ni adalah Cyberjaya belakang ni, dan sekarang ni ada 5 data center tengah dibuat, tapi itu company lain. Jadi guys, untuk Alibaba ini bukanlah data center pertama mereka di Cyberjaya. Malah ini adalah data center yang ketiga untuk mereka. Yang pertama dibuat pada tahun 2017 dan yang kedua adalah tahun 2020. So antara sebabnya kenapa Alibaba suka tempat ni adalah kerana infrastrukturnya yang lengkap. Maknanya mereka just datang bina, sambung-sambungkan saja and dah siap boleh mula beroperasi. So masa yang ambil untuk mereka start beroperasi tu pendek. Itu mahal guys. And yang paling penting adalah tenaga elektrik kena stabil, dan so far memang stabil. Daus ni pun tidak pernah mengalami gangguan elektrik dekat area sini unless management yang buat hal. Dan yang paling penting, talent pool yang ramai specifically dalam bidang IT ni. So Cyberjaya memang pelik lah kalau tak ramai orang IT. Nama je pun dah cyber kan. Tapi yes guys, kalau korang nak buka company tapi kalau tak ada pekerja kan tak masuk akal tu. So Cyberjaya lah tempat yang paling terbaik sekali. Cuma kali ini data center yang dibina ini akan jauh lebih gempak, lebih canggih, dan yang paling penting ada 3 availability zone ataupun AZ, yang mana kalau korang tak familiar, 3 AZ ini bermaksud servis cloud akan jadi lebih laju, lebih stabil, dan dengan kapasiti yang telah pun bertambah ini, harga servis AI seperti chatbot versi Manglish ataupun bahasa Melayu akan jadi jauh lebih murah. Nak sewa GPU cluster pun akan makin senang sebab kapasiti lokal dah mula besar. So daripada segi ekonomi tempatan pula, MDEC telah pun estimate di mana setiap 1 megawatt data center punya kapasiti bakal menjana sebanyak 130 pekerja. Cuma peluang pekerjaan ini adalah secara langsung dan tidak langsung lah. Dan kalau data center Alibaba ini berjaya expand sampai ke kapasitinya 60 megawatt, maka sebanyak 6,000 peluang pekerjaan bakal dibina lah dalam masa 5 tahun ni. Dan kita bukan cakap tentang bidang IT saja tau, tapi peluang ini akan meliputi pelbagai bidang, antaranya cyber security, networking, vendor solar panel ke, supplier bateri ke, sampailah benda-benda basic seperti SME, kedai makan di keliling Cyberjaya ke, tempat isi minyak ke, kedai-kedai runcit ke, semua akan dapat benefit sekali. So senang cerita, pelaburan besar yang Alibaba buat ini boleh menarik banyak lagi syarikat-syarikat lain untuk datang sama sekali invest lagi di Cyberjaya ataupun Malaysia. Maybe kita boleh lihat dengan data center yang sebelumnya iaitu di Google, di DPD. Maybe Alibaba tengok Google invest kat Malaysia, Alibaba pun ikut. Tapi tak adalah, Alibaba dah masuk dulu. Senang cerita, Alibaba yakinlah dengan Malaysia. Jadi secara overall, berita Alibaba membuka data center yang ketiga di Malaysia ini adalah berita yang sangat positif yang bagi signal jelas di mana sektor digital Malaysia tengah naik mendadak. Dan sebenarnya korang sendiri pun boleh ambil peluang untuk invest dalam saham-saham yang terlibatlah dengan company-company ini. Dan kalau korang berminat nak beli saham-saham tersebut, korang boleh beli di Momo guys. Daus sini pun dah guna Momo sebab dia regulated by SC Malaysia dan macam-macam benefit lah. Antaranya boleh dapat free reward up to RM2,200 untuk new user. Dan cara untuk join sangat mudah. Tekan saja link di bio untuk daftar Momo, dan korang search executive deposit minimum RM1,000 dan korang bakal terima free reward sebanyak RM140. Tapi masukkanlah kod DAUZK3JOS selepas korang membuat search exclusive deposit tu. So guys, like video ni, komen pendapat korang tentang adakah Alibaba membuat pilihan yang betul, pilih Malaysia ataupun disalah. Malaysia kita dah tak nak dah data center ni semua. Komen pendapat korang semua, dan jangan lupa follow Dauf untuk stay up to date terhadap perkembangan dunia AI ataupun dunia data center kat Malaysia ni. Ciao.